Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda salah satu use case lah di mana bot tu dia stuck. Okay, bila customer dah tanya, contoh macam dia tak reply, bawah ni tak reply, dia sampai bawah kat sini subscribe to sequence tapi tak ada message yang dia reply kepada customer dan sebagainya kan. So macam mana kita nak trigger semula chatbot tu untuk dia try reply balik lah pada customer tu kan. So by default dia tak ada tanda seru warna merah. Saya tak ada kat sini, contoh kat sini. So kalau ada tanda seru merah, anda kena tengok dulu adakah dia punya masalah itu adalah masalah OpenAI, tak ada kredit dan sebagainya. Yang itu anda kena solvekan dahulu. Tapi kalau dia macam ni tiba-tiba je tapi dia stuck, anda perlu try dulu refresh. Lepas tu klik kat sini, klik kat atas ni, klik kat sini, klik kat all ni dan buka semula. Kalau dia masih lagi tak ada yang dia reply pada conversation tersebut, anda boleh klik dekat subflow ni, dekat bahagian bawah ni, klik dekat sini. Lepas tu hantarkan dia kepada subflow 001 default. Klik kat sini, lepas tu klik pada send subflow. So nanti dia akan trigger semula flow tu dan dia akan cuba untuk reply semula kepada customer lah. Ni jadi double lah sebab dia dah reply, lepas tu dia reply lagi sekali kan. So itu adalah cara untuk kita trigger manually untuk bot to reply. Sebab kadang-kadang yes, akan ada yang berlaku di mana tiba-tiba je bot tu stuck, tak ada error, tak ada apa, tapi dia jadi stuck. So berkemungkinan dia akan berlaku benda tu, jadi kita perlu trigger manually lah benda itu. So saya cuba untuk kurangkan masalah bug yang berlaku itulah. Nanti from time to time kita akan cari cara macam mana kita nak settlekan masalah bot tiba-tiba dia stuck tanpa ada apa-apa error. Kalau ada error tu lain, cara nak solvekan dia tu berbeza. Tapi kalau dia tiba-tiba stuck, tak ada error, tak ada apa, itulah cara anda boleh trigger semula secara manually untuk bot to reply kepada customer kita itu. Alright, so that's why from time to time semak balik dekat dalam live chat, tengok mana yang bot tak reply tu kita replykan, kita triggerkan secara manually. Okay, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.